Hi everyone, so dalam episod kali ni Nita nak kongsi dengan you all. Sebenarnya ini adalah hari terakhir Nita berada di Istanbul. Dari adventure sudah bermula. Nita akan sharing dengan you all yang mana Nita naik satu airline ni, which is my worst experience. So Nita nak kongsi dengan you all semua supaya jangan lagi you all terkena lagi seperti Nita. Flight yang Nita ambil ni adalah flight yang akan diterbangkan daripada Istanbul Airport ke Airport Gatwick, London. Mengikut pengalaman Nita memang dah banyak dah naik airline. So ini adalah pertama kali Nita naik untuk airline ini. Biasanya Nita akan booking untuk flight ni melalui Skyscanner dan akan comparing harga dan sebagainya. Dan kita pilih airline ni sebabnya airline ni yang paling murah ketika tu. Nita booking untuk 4 adult dan 2 kids untuk penerbangan ke London ni. Dan setiap daripada kami mempunyai luggage which is 20 kilo setiap orang. Pada asalnya kami sekeluarga memang dah biasa dah bawa dalam 2 bag. So 2 bag tu biasanya kita akan combine luggage lah. Maksudnya dalam berapa kilo ke semua. Contoh kita ada 4 orang. So dalam 4 orang tu kita memang biasanya akan combine kilo. Masa ni kami tengah beratur dekat kaunter. So sampai je dekat kaunter tu dia minta dekat Nita semua dokumen lah. And then kita pun timbang one by one. Tapi malang sekali dia tak bagi combine luggage. So bila kata tak boleh combine luggage, maksudnya Nita ada 2 bag saja, which is 2 bag ni lah yang berat kan. So and then dia ask untuk bayar 75 euro, lebih kurang 300 ringgit. Okay, hai korang. So Nita sekarang ni ada dekat dalam line. So line ni memang korang janganlah naik. Ya Allah, very worst experience selama Nita berbelas tahun naik flight ni. Nita rasa ni paling teruk sekali, flight paling teruk sekali. Sebab kita orang dah beli luggage. Actually supposed to be 6 bag, tapi kita check in 5 bag je. So bag pertama, bag kedua, bag ketiga tak ada masalah sebab bawah 20 kilo. And then bag keempat dan bag kelima tu lebih daripada 20 kilo. Tapi kalau campur 6 bag baru 120 kilo. Tapi kalau ikutkan kita orang memang tak lebih pun daripada 120 kilo tu. Maksudnya dalam 105 kilo macam tu je. Tapi kita guna pakai 5 bag. So dia tak terima. So airline ni dia tak terima. Dia nak setiap luggage tu ada satu, tak boleh maksimum dia 20 kilo saja. Macam tu lah. So and then dia buat wayang lah. Dia suruh kita orang bayar 75 euro. Jadinya ada 2 bag. So 75 euro dan 75 euro. So total 150 euro. So and then kita pergi bayar dekat kaunter. So and then Nita pun decided tak apalah kita kurangkan barang. Jadi Nita decided untuk kurangkan barang. Maksudnya daripada berapa kilo tu and then kita buang lah. Mana yang tak berkaitan kita buang. Lepas tu and then Nita hanya perlu bayar satu bag saja 75 euro. Tapi bila kita datang balik selepas buat pembayaran tu, dia cakap Nita kena bayar dua-dua bag 75 euro. So maksudnya 150 euro. Sedangkan bag lagi satu yang asalnya 75 euro tu, Nita dah kurangkan barang dia. Dah sampai 20 kilo, below 20 kilo, which is follow the requirement yang dia nak. Tapi dia insist lagi, dia minta kita orang bayar juga bag tu. Walaupun sebenarnya kita orang baru je check in 3 bag saja yang awal tadi. So kita ada balance lagi 2 bag. Dan sepatutnya ini tak perlu access extra pun charges, melainkan satu bag yang betul-betul extra kilo. Yang begitu tegang adalah apabila
pegawai ground staff tu dia minta kita bayar lagi 75 euro tu, dan at the same time dia siap cakap lagi kita macam nak tipu lah, macam-macam lah. So itu yang buat kita rasa marah sangat. And then yang menyebabkan Nita pun macam fikir dia ni nak menipu aku dah ni. So Nita nampak diorang berkomunikasi antara dua orang tu, and then at that time Nita dah tahu, okay, dia sebut flight. So Nita dah tahu, oh sebenarnya diorang nak ada modus operandi lain pula sebenarnya. Biar kita tinggal flight. Maksudnya the whole team tinggal flight. Sebab masa tu tinggal lagi berapa minit je sebelum gate nak ditutup. So and then ni bila Nita nampak je muka dia disebut pasal flight apa semua, and then Nita terus tanya dia, where is my passport? So Nita dah reda dah time tu. Nita pun dah tak kisah dah kalau beg Nita tak sampai. So Nita tanya dia mana pasport. So kami semua berlari lah pergi ke platform macam orang gila, macam nak putus nyawa masa tu. And then sampai je dekat dekat pintu gate tu, kita adalah antara orang terakhir yang masuk. So itu yang memang sangat letih dan sangat sedih lah. Dan actually this is my worst experience sebab kita tak tahu pun yang sebenarnya tak boleh combine luggage. Dan itu tak apalah, itu tak ada masalah, kita faham je polisi tu. Tapi whenever kita dah bayar pun dia still nak minta kita untuk bayar lagi another payment untuk for the luggage. So which is I think that one is already too much. Sebab kita dah bayar untuk 6 bag, so kita check in 5 bag je, tapi padahal kita dah bayar 6 bag. So dia tak bagi campur, tapi dia suruh bayar juga each bag. So 75 euro. So kita memang terkejut sangat. Dan berlaku argument tu, dia tak percaya pun yang kita ambil 6 bag. Dan he is not even check pun. So that's why dia jadi berlaku begitulah. Dan untuk Nita rasa bukan kita sampai last minute, tak. Kita antara orang terawal yang beratur dekat kaunter tu, dan dia siap cakap lagi, okay, you beratur kat tepi sebab dia kata this will be long. Seolah-olah macam dia dah target, dia memang dah target lah apa semua. So memang bahaya lah. And then masa Nita up dekat dalam track tanya, rupanya ramai yang kena macam Nita juga. And then dia memang purposely nak kita lebih kurang macam tinggal flight lah macam tu, supaya kita beli lagi additional flight. So that's the modus operandi lah. So you guys better kalau nak naik flight pergi Europe ni, elakkanlah this airline. Bagus. So Nita nak suggest kalau korang nak naik, you get prepare lah benda macam ni kan. So this is my worst experience. I tak pernah naik. So this is my first time. Saya dah naik banyak dah. Kita dah naik EasyJet, Pegasus, Norwegian, Finnair, semua tak ada masalah. British Airline, yang low cost punya pun banyak dah kita naik, tapi tak ada masalah. Tapi memang my worst experience, and saya tak happy lah. I don't happy very. So even dia macam nak tahan kita lagi, macam dekat kaunter tu nak tahan lagi sampai kita dah gaduh dengan orang kaunter tu, sampai dia cakap kat dia, I buy 6 bag, you say I don't buy the bag. Itu yang I confused tu. Dia cakap I check in only 5 bag and I pay for 6 bag, and then now you ask me to pay another 75 euro untuk ambil 2 bag extra lagi. Ni gila lah, memang gila lah. Memang itulah cara dia buat duit. So untuk you all, bukan tu saja, lepas tu dia buat lambat-lambat supaya kita macam nak kena 3 flight. Kita orang lari macam gila dengan anak kecil lagi. Oh memang gila lah, memang gila. So Nita memang boleh simpulkan benda ni memang really my worst experience, especially yang very bad service daripada dia punya ground staff dekat Istanbul. Very bad. International Airport Gatwick, London, with the local time is 5 minutes to 11.
tunggu flight ni. Okay, sampai je kena naik bas. Jom. Okay. South Terminal Gatwick. Lepas Siri bergaduh dengan orang Turki tu, akhirnya Cik Berjaya nampak ada beg kita. Yeay! Yeay, ada beg yang berat tu. Ada kat sini. Alhamdulillah. Beg warna hijau? Beg warna hijau lah. Tak tahu ada lagi ke tak. Beg ni ada. Beg hijau. Oh, beg Ain dan Ipa dah sampai. Ha? Ha? Oh, beg warna apa? Hijau. Alhamdulillah. Yahoo! 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 Gatwick. Kalau tak pakai jaket, kena lagi kan tahun ni. Hi everyone. So kita orang dah sampai dah dekat Gatwick. So alhamdulillah sebab dah sampai. Masalahnya tadi kita orang dah risau dah. Nita lah risau, especially bag kan. Masa dekat Istanbul dia langsung tak ada bagi kita tag bag tu, langsung tak ada. So apa yang berlaku adalah saya pun redor je tadi sebab saya nampak dia macam duduk cakap-cakap dengan ada dua orang lah, dia duduk bercakap-cakap tu macam dia nak kita tinggal flight supaya kita beli lagi tiket dan tambah duit lagi dekat syarikat dia. Faham tak? Bag semua dah check in. Takkanlah kita nak naik flight lain pula, mesti kita kena naik flight dia juga. Faham tak? So memang saya rasa memang tak baik lah. Dia tak berapa nak jujur sangat. So bukannya kita tak beli bag, sebab each of us semua beli bag, termasuk anak saya yang kecil tu. Kita ambil bag juga. Tapi dia still insist lah, dia tak bagi kita untuk combine. Tapi tak apa, dia tak bagi kita combine. And then dia suruh kita tambah luggage. So bila kita dah tambah luggage, nak jadikan cerita, masih dia kata kena bayar lagi. Dia kata ada 2 bag. Dia kata kena bayar 2 bag. Saya kata yang extra luggage tu 1 bag je, tapi dia nak suruh bayar another bag. Dia kata bayar 2 bag. So 1 bag harga dia 75 euro. Dalam 400 ringgit Malaysia lah. Dalam 400 lebih lah, dekat 500. So dia memang nak makan duit cara macam tu lah. Walaupun sebenarnya kita check in 5 bag. You bayangkan I beli tiket 6 bag, tapi kita check in 5 je. Tapi itu pun dia masih tak bagi lagi kita nak gunakan another bag tu. So dia memang tak bagi. Dia tak bagi kita guna yang nombor 6 tu. Dia kata kalau nak guna nombor 6 kena ada bag lain. Itulah yang berlaku. So dia memang minta kita buat bayaran tu lah. Memang dia suruh bayar lagi dan bayar lagi. Macam tu lah. So sebab tu saya pun marah dia tadi. Lepas saya dah marah dia pun macam mengamuk lah. Dia pun macam bebal. Dia pergi dekat kaunter, dia pergi cek. Rupanya dia salah, lepas tu dah lah salah, lepas tu dia belah je. Sebabnya dia dah rasa macam, yalah sebab dia dah salah lepas tu dia punya pegawai kat tepi tu pun tak cakap apa dah. Tapi saya tanya, where is my passport? Masalahnya dekat belakang tu dah kosong dah tak ada orang dah, tinggal kita je. Sebab kita adalah antara yang paling awal datang. Tapi masalahnya kita yang tinggal the last one. Kita orang dekat sini awal 4 jam. Bukan 3 jam, 4 jam dah get ready dah. Apa yang membuatkan saya kecewa tu adalah sebab tak berapa nak jujur diorang ni. Saya rasa you should improve this because I'm as a customer, I don't like the service that your staff give to me. And then another one is that ground staff at the Turkey. So please improve. So that's why. So your boss should see this. I'm not happy with it.
So thank you so much. Tiba je dekat Gatwick ni, kita bertolak naik van terus pergi ke Birmingham. Malam ni kita tidur di Birmingham. Dulu masa kita dah pernah datang dah kawasan ni. Masa tu nak pergi Norway. So sekarang ni kita baru sampai daripada Istanbul. Welcome to London. Ni ke Fatinya. Selamat datang ke Birmingham. Kita akan stay kat sini malam ni. Sekarang pukul berapa? Jam pukul 2 pagi ke? 3.27. 3.30? Okay, pergi tour rumah. Suhu berapa? Saya tahu suhu. 2 suhu. Ni rumahnya. Gila. Takkan lampu. Besar. Wow. Oh, sini sedap lah pijak. View biasa je. Biasa je nyah. Ni toilet. Ni toilet. Aduh. Mana tu? Bilik lagi satu. Besar. Ini store dia lah kot. Ada iron. Bagus ada iron lagi. Ada yang buat lagi. Everyone, kita dah sampai dah dekat rumah. Dekat Birmingham. So kita akan stay kat sini untuk malam ni. So Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita atas apa? Atas ada berapa bilik? Ada 2 katil. Bawah? Ada 4 katil. Bawah ni ada. Jangan lupa follow Nita untuk tengok next episode yang mana kami pergi ke Stoke-on-Trent, tempat factory shop Port Varian.